Pelaburan hartanah bukan sekadar beli dan tunggu harga naik. Untuk mendapat keuntungan maksimum, anda perlu faham cara menganalisa pasaran dengan betul. Dalam video ini, saya akan kongsikan 7 petua penting yang boleh membantu anda membuat keputusan pelaburan yang lebih bijak. Pasaran hartanah bergerak dalam kitaran boom, bust, recovery, dan expansion. Jika anda tahu bila masa terbaik untuk membeli dan menjual, anda boleh memaksimumkan keuntungan. Apabila kadar faedah rendah, lebih ramai orang membeli rumah, dan ini menaikkan harga hartanah. Bila kadar tinggi, harga mungkin turun. Gunakan peluang ini untuk membeli pada harga terbaik. Jika sesuatu kawasan mempunyai banyak pembeli tetapi unit terhad, harga hartanah akan naik. Sebaliknya, jika terlalu banyak unit kosong, harga akan jatuh. Pastikan anda buat kajian sebelum membeli. Kawasan dengan projek baru seperti LRT, MRT, lebuh raya, atau pusat beli belah biasanya akan mengalami kenaikan harga hartanah. Melabur sebelum kawasan berkembang boleh memberi pulangan tinggi. Jika kadar penyewaan tinggi dan unit selalu penuh, itu tanda lokasi tersebut berpotensi untuk pelaburan jangka panjang yang menguntungkan. Jika banyak hartanah dilelong dalam sesuatu kawasan, ini mungkin tanda pasaran sedang merosot. Elakkan kawasan ini atau beli dengan harga murah untuk keuntungan jangka panjang. Sertai seminar, forum pelaburan, atau kumpulan hartanah untuk mendapatkan pandangan pakar. Semakin banyak anda belajar, semakin baik keputusan pelaburan anda. Pelaburan hartanah bukan sekadar ikut trend. Anda perlu faham pasaran, buat analisa, dan ambil tindakan berdasarkan data. Gunakan 7 petua ini untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.